Kerajaan diam bila Islam dihina. Tuduhan tak berasas. Pejabat Perdana Menteri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pejabat Perdana Menteri (PMO) menegaskan bahawa tuduhan, kononnya kerajaan diam diri apabila agama Islam dihina, adalah fitnah dan tidak berasas. Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Tunku Nasrul Abaidah berkata, sesiapa sahaja yang menghina mana-mana agama di Malaysia, akan tetap disiasat dan didakwa mengikut undang-undang. Sedia ada. Bekas wartawan media Prima itu memetik beberapa kes penghinaan agama yang telah diambil tindakan seperti 1. Apabila kalimah Allah dipersenda melalui penjualan stokin, syarikat dan pembekal masing-masing didenda RM60,000. 2. Seorang lelaki persenda perkataan Allah didenda RM12,000 dan dipenjara 6 bulan. 3. Peniaga jagung bakal letak notis perkauman, didenda RM400. 4. Harith Iskandar dan Cecelia Yap masing-masing, didenda RM10,000. Tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Dalam kes yang saya senaraikan tadi, jelas semuanya disiasat, didakwa dan akhirnya dihukum dan kesemua tindakan terbabit adalah berasaskan peruntukan undang-undang sedia ada dan setiap kes yang ada punca pelaporan akan melalui jalur proses dan hukum negara, katanya. Usah biarkan hal-hal remeh merobohkan kekuatan dan keunikan kita tatkala negara sedang berkembang dan berada pada trajektori yang baik, ujarnya.